بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi, Cik Fauzi, Tuan Imam, Pegawai Syarak, para asatizah, ustazah, tuan guru, pemimpin masyarakat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan kasih sayangnya dapat sama-sama kita berkumpul di sini untuk kita tunaikan solat subuh berjamaah. Khususnya sama-sama kita niatkan iktikaf di sini untuk sama-sama kita memperingatkan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan dalam hidup dan dikurniakan kejayaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan, sedar ataupun tidak sedar, kita pun telah masuk bulan Rajab, 12 Rajab, yang mana selepas tamat Rajab, Syaban dan Ramadan berbaki dalam hanya sebulan lebih sahaja lagi. Rajab bulan haram yang tersisih dengan 3 yang kelompok bulan haram yang lain. Maka ambillah kesempatan ini untuk kita sama-sama memperbanyakkan amal kita, baik apa amal pun dengan amal sunatnya, solat-solat sunatnya, puasanya, sedekahnya dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan satu kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allahumma amin. Jadi pada bulan yang lepas kita ada bawakan perbincangan ayat dalam surah Ali Imran 117 selesai, yang mana surah ayat ini kita menggambarkan bagaimana cara orang Islam berfikir dengan cara orang kafir berfikir. Di mana apabila orang Islam berfikir bagaimana mereka tahu menguruskan dunia mereka dengan dikurniakan anak-anak, harta, jawatan dan sebagainya, maka dia menjadikan hal tersebut untuk kegunaan akhirat kelak. Sebaliknya orang kafir yang mana juga menyangkakan begitu, tetapi sebenarnya apabila mereka tidak beriman, maka segala amal mereka hanya sia-sia sahaja, tidak ada perkiraan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka hari ini kita masuk ayat yang lain, surah Al-An'am
122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Al-An'am ayat 122. Dan adakah orang yang mati, yakni hatinya mati dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya, yakni iman, yang menerangi sehingga dapatlah ia membezakan yang benar dengan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang sedemikian keadaannya sama seperti yang tinggal di dalam gelap gelita, yakni kufur, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah sebahagian iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang beriman. Diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang kafir itu keelokan apa yang telah mereka lakukan daripada perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Maka ayat ini, tuan-tuan, ayat berkaitan juga berkenaan dua pertentangan perkara yang besar, yakni berkenaan dengan iman dan kufur. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan, di awal perbahasan dalam buku ini, penulis Hafizahullah telah menukilkan ataupun meletakkan tajuk yang kecil di situ, iman dan kufur, pertembungan yang tidak pernah reda. Jadi kita tahu, tuan-tuan, iman dan kufur, orang yang beriman, orang yang tidak beriman, dua perkara yang besar, dan telah menjadi sejak zaman kejadian manusia lagi di muka bumi ini. Allah menjadikan dua golongan yang saling berselisihan antara satu dengan yang lain, iaitu golongan beriman yang diberikan petunjuk dan golongan kufur yang disesatkan. Apa artinya, tuan-tuan? Artinya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu, dan Allah yang menguji kita sama ada kita memilih daripada dua kelompok itu, sama ada ingin memilih iman ataupun kufur. Kita semak balik apa sejarah Nabi yang diutuskan. Zaman Nabi Nuh 900 tahun Nabi Nuh punya kumpulan, dan lagi satu kumpulan tidak beriman, menentang, mengejek-ngejek dakwah Nabi Nuh. Pergi zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa dengan kumpulannya Bani Israel dan kumpulan Fir'aun. Begitu juga zaman Nabi Isa. Sebenarnya zaman Nabi kita dan Nabi-Nabi yang saya tak sebut pun sama. Kita baca sirah Nabi, itulah sunnatullah yang Allah telah tetapkan adanya dua kumpulan yang akan berselisihan sampai bila-bila. Nabi tidak ada pun selepas itu sahabat Nabi yang memerintah, ataupun sehingga hari ini pastinya pertembungan ini tidak akan selesai hinggalah hari kiamat. Maka disebut sini Allah menyayangi orang yang beriman, yang sukakan kebaikan,
serta mengurniakan mereka kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Pastinya beriman, Allah nak setiap ciptaan dia, makhluk dia taat, patuh kepada dia. Tetapi adalah ujian-ujiannya, dan kalau orang ini berjaya, orang ini mengikut apa kehendaknya, maka dia dapatlah kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Apa kebahagiaan di dunia? Sebelum masuk kubur, sebelum pergi alam mahsyar, keberkatan hidup, kan? Orang beriman mendapat keberkatan hidup. Hidupnya sentiasa dalam keadaan ketenangan. Iman yang betul-betul beriman lah. Kalau kata Muslim tu, ramai kata Muslim yang mengaku dia Islam ramai, tapi beriman belum tentu. Sebab itu bercakap tentang iman, akidah ni tuan-tuan, kepercayaan. Kalau kita nanti suatu masa kita berpuasa, kalau kita orang beriman, kita tahu Allah Maha melihat, ada malaikat-malaikat yang mencatat, ada senarai 6 rukun iman yang kita tahu dalam kitab benarkan ataupun tidak, Rasul suka ataupun tidak. Maka kalau duduk dalam toilet, dalam tandas, ada peluang untuk berbuka, contohlah tuan-tuan tak buatlah. Kalau cerita orang pelajar-pelajar yang sekolah ni kan tak tahan berpuasa, kan, dia batal ke atau tidak? Tak ada orang nampak. Maka kalau dia kata Allah Maha melihat, kalau aku buat benda ni, pastinya Allah tahu. Ini iman. Muslim ramai, tapi mukmin belum tentu. Maka mendapatlah kebahagiaan di dunia, di akhirat. Maka di akhirat, akhir sekali kita nak masuk syurga lah tuan-tuan. Maka pada masa yang sama dia sangat membenci golongan yang enggan sujud kepadanya. Maka dalam ini penulis mengatakan, pastinya mengaitkan tentang sujud ini sembahyang itu sendirilah. Sembahyang merupakan rukun ataupun amal yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kekufuran, antara nak membezakan orang itu betul-betul beriman dengan tidak beriman, sembahyang. Sebab tu dia sebut dalam hadis, perkara yang pertama yang akan dihisap, inna awwala ma yuhas min a'mal yaumil qiyamah as-salah. Perkara yang pertama yang akan disemak, yang dinilai, yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali sembahyang. Maka kalau tak sembahyang, macam manalah kita dengan amal-amal yang lain? Puasa tapi tak sembahyang, sedekah beribu-riban tapi tak sembahyang. Maka disebut di sini, lalu dibiarkan dalam kegelapan dan kesesatan yang membawa kepada kemusnahan dan penderitaan kepada mereka. Sebab tu orang yang tak sembahyang itu ada satu neraka khas kepada mereka yang bernama Saqar, kan? Sebab tu disebut dalam kitab Kabair, kitab yang menyebut dosa-dosa besar, kan? Dosa-dosa besar. Dalam senarai Imam Az-Zahabi ini, dosa meninggalkan sembahyang ni antaranya awal syirik, kan, sihir, tinggal sembahyang, itu merupakan dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan orang ini akan dimasukkan dalam satu neraka yang bernama Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapakah kamu dimasukkan dalam neraka Saqar? Maka orang-orang yang tak sembahyang ni kata, dulu aku tak sembahyang. Baik. Justru terdapat banyaklah ayat Al-Quran yang memperlihatkan Allah mempromosi agamanya dan syurga kepada orang yang beriman dan mengugut orang-orang yang ingkar dengan pelbagai siksaan. Maka tuan-tuan, sebab tu dosa ini, dosa pahala disebut dalam Quran dan Sunnah ini, maka kalau adanya ganjaran tertentu,
maka ini satu benda yang Allah Ta'ala suka. Kalau adanya seksaan tertentu dikhaskan nama neraka tertentu, jenis seksaan yang tertentu, artinya itu sejenis dosa yang dikira dosa besar. Disebut dalam Quran, dosa orang yang memakan riba berjalan seperti orang yang dirasuk syaitan di akhirat nanti. Artinya Allah spesifikkan itu, benda ni tak boleh buat main, dan diertikan sebagai dosa besar. Maka satu ugutan kepada kita yang beriman. Maka kita membaca Al-Quran, kena tengoklah. Sebab tu baca Al-Quran kita perlu tadabbur. Kita kena tahu apa kehendak Allah tu, dia nak apa. Baik tuan-tuan, maka penulis selepas itu dia meletakkan satu topik yang ni, sebab terjemahan ni ataupun tafsiran ni tafsiran contemporary lah, muasirah kan. Jadi dia pakai istilah zombie yang dihidupkan kembali dengan iman. Ayat ni tuan-tuan, sebenarnya ayat Asbabun Nuzul ini berkait dengan seorang sahabat Nabi yang mulia. Sebab ayat ni kalau tengok, apabila Allah Ta'ala kata adakah orang yang telah mati, awaman kana maitan, orang yang telah mati, thumma fa ahyainahu, selepas tu Allah Ta'ala hidupkan dia dan memberikan dia cahaya yang berjalan dalam kalangan manusia. Ayat ni merujuk kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Hamzah ibn Abdul Muttalib. Saya tuan-tuan, saya hari ni saya rasa nak sebut sedikit berkenaan dengan sirah ni. Mungkin tuan-tuan pun dah melaluinya dalam kelas sirah bersama Ustaz Adam kan. Tapi tak apalah, saya ulang balik supaya kita dapat gambaran cerita ni. Kita boleh kaitkan dengan ayat tersebut. Kalau dalam susunan buku ini dia letakkan di belakang sangat sedikit, dia buat Asbabun Nuzul tu di belakang. Selalunya ada perbahasan surah tu, kadang-kadang dia cerita di awal Asbabun Nuzul, kalau hadis tu Asbabul Wurud kan. Maka Hamzah ibn Abdul Muttalib ni kita tak perlu sebut lagi siapa tu. Dia siapa? Bapa saudara Nabi SAW. Namanya Abu Umarah ataupun Abu Ya'la, kunyah dia. Yakni Hamzah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia ni tuan-tuan adik beradik dengan Abdullah. Nabi ni dia ayahnya nama Abdullah, datuk Nabi bernama Abdul Muttalib. Syaibah, nama dia betul, Syaibah. Sebab ada pintu gerbang Mekah tu nama Syaibah. Abdul Muttalib ni ada anak berapa orang? Ada dalam buku sirah, sebahagiannya menyebut ada 16 orang anak. 16 orang anak. Dalam ramai-ramai itu salah seorangnya dalam ramai-ramai itu ialah Abdullah, ialah ayah Nabi. 16 orang anak ini 10 lelaki dan 6 perempuan. 10 orang lelaki dan 6 perempuan. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita yang berkenaan dengan Abdullah ini? Ada satu dia panggil apa? Nazar yang telah dinazarkan oleh Abdul Muttalib, yang dia akan kalaulah dapat anak yang ke terakhir ini lelaki, dia akan sembelih anak ini. Nazar dulu pula. Pernah dengar cerita? Panjang cerita lah tuan-tuan. Sebab tu dia ada panjang cerita, akhirnya dia tidak disembelih. Sebab tu ada satu kalam ulama dia kata 2 lelaki yang hampir disembelih tapi tak disembelih. Siapa? Ayah Nabi tu, Ismail alaihissalam. Cerita tu dia berkait dengan salah silah Nabi lah. Sebab dia nak menunaikan nazar, dia dicabut undi lah. Panjang cerita dia.
Jadi kalau kita tengok, sebab dia ni anak bongsu, Hamzah anak bongsu, betul tak? Tetapi kita fikir balik, Hamzah ni, kalau kita baca dalam sirah, Hamzah ni umur dengan Nabi beza berapa tahun? 2 tahun. Kita pun fikir, ayah Nabi ni dalam ramai-ramai adik-beradik, dia lelaki bongsu. Tetapi pula Hamzah umur dekat dengan Nabi, patut Hamzah lah yang bongsu, betul tak? Rupanya tuan-tuan, bila kita semak balik, Hamzah ni daripada induk yang lain. Sebab tu kalau saya bila saya semak balik, Hamzah ni mak ni bernama Halah binti Uhaib. Abdullah mak dia siapa? Fatimah. Ini juga individu yang kurang disebut oleh ahli sirah, yang kalau bercerita sirah Nabi ni tuan-tuan, bila dia meninggalnya ayah, meninggalnya mak, dia duduk dengan siapa? Dengan Datuk Nabi, betul tak? Datuk Nabi ni ahli politik Mekah, mana sempat jaga Nabi juga. Siapa Nabi yang jaga Nabi sebenarnya? Fatimah sebenarnya, nenek Nabi ataupun isteri kepada atuk dia, isteri kepada atuk dia, Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini tuan-tuan, dia ada juga isteri yang lain bernama Halah, dan Halah ni ialah mak pada Hamzah. Dia ada 4 orang adik-beradik, yang dari 4 orang anak daripada Halah ini. 3 lelaki, 1 perempuan. Kita akan sebut. Boleh membuat tuan-tuan ke cerita sirah bagi? Tengok macam tak semangat. Okey. Cerita ni, ayat ni dikatakan berkait dengan Hamzah. Hamzah ini memeluk Islam pada hujung tahun ke-6 Nabi menjadi Nabi. Tahun 6 kenabian. Kita tahu bila Nabi dilantik menjadi Rasul tahun umur 40. Tahun 1, 2, 3 sembunyi. Tahun keempat Nabi start mula secara terang-terang. 4, 5, 6. Tahun itu penghujung tahun ke-6 dia masuk Islam. Tahun ke-7, di pertengahan atau di penghujung tahun ke-7, Nabi dan umat Islam di pulau 3 tahun lagi. Ini berkait dengan Isra' dan Mi'raj tu, ada berkait dengan rapat dengan cerita tu. Dia masuk Islam pada tahun ke-6 Nabi menjadi Nabi. Maka dia kata, banyaknya pendapat mengatakan dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah. Baik tuan-tuan, cerita dia, ayat ni kenapa dikaitkan dengan orang yang mati kemudian diberikan cahaya seolah Allah hidupkan kembali. Maka ayat tuan-tuan, orang yang tidak beriman di sisi Allah Ta'ala, dia ibarat orang mati. Orang yang beriman saja hidup. Fa'ahyainahu, kami menghidupkannya. Artinya orang beriman di sisi Allah Ta'ala sahaja hidup. Orang yang tidak ada iman, walaupun kita nampak berjalan semua, tapi di sisi Allah dia adalah orang yang mati. Sebab tu dia guna istilah zombie. Zombie ni kita cerita sekarang lah tuan-tuan. Dulu tak ada. Bagaimana Hamzah ni? Hamzah ni tuan-tuan, baik tuan-tuan. Jadi kalau kita rentik balik sirah Nabi, Hamzah ni dalam kalau ceritanya awal ni, kita tak jumpa sangat cerita berkenaan dengan Hamzah. Hamzah ni kalau ikutkan umur dia beza dengan Nabi 2 tahun sahaja. Yang mana saya lupa sebut tadi bahawa Aminah berkahwin dengan Abdullah. Masa tu juga Abdul Muttalib berkahwin dengan Halah. Ini lebih kurang tahun yang berhampiran. Ada yang kata sama tahun. Nabi Abdullah dapat Nabi, Abdul Muttalib dapat Hamzah. Kahwin lebih kurang, tapi mungkin Abdul Muttalib ni dia lahirkan dapat tu Nabi, dia beza 2 tahun saja. Beza 2 tahun saja dengan Nabi. Maksudnya kalau kita cerita tentang Nabi di peringkat awal tu, tak dengar sangat cerita Hamzah. Hamzah ni dia ada ciri-ciri dia seorang yang tegas, yang berani, yang lain macam.
Boleh tengok dalam buku sirah yang antara dia punya hobinya ialah pergi berburu. Binatang buruannya apa? Singa, tuan. Singa. Yang dia kadang-kala balik berburu, dia bawa singa atas bahu dia dan dia suka bersendirian. Ada orang setengah tu masuk berkumpulan kan, dia memang buat hal dia saja. Dia cara hidup dia. Nabi dengan cara hidup Nabi membesar begitu. Tapi dia tahu tak Nabi? Dia tahulah keluarga dia. Arab memang tahu nasab dia. Dia tahu siapa bapa saudaranya, siapa datuk dia. Sangat mengingati nasab dia. Tapi tuan-tuan, satu ketika okey, dia ada satu ketika Nabi ketika tahun itu Nabi dah mula berdakwah secara terang-terangan. Kita tahu penentangan umat Islam terhadap umat Islam begitu dahsyat sekali lah. Ada yang dibunuh, ada yang diseksa dan sebagainya. Dah pukul 7. Selepas itu termasuklah Nabi sendiri dikecam, diseksa jiwanya, diseksa. Nabi juga pernah diperlakukan dengan diletakkan kotoran najis dan sebagainya lah. Satu ketika tuan-tuan, Nabi ini didatangi oleh Abu Jahal dan Abu Jahal menghina Nabi dengan sehina-hina. Datang kepada Nabi, dia hina Nabi. Tidak disebutlah apa-apa penghinaan tersebut dalam kitab sirah. Dia hina Nabi, dikutuk Nabi. Dan ada riwayat mengatakan dia memukul Nabi dengan batu sehingga Nabi berdarah. Sebut dalam riwayat. Ada yang riwayat mengatakan hanya dia dicaci lah. Orang datang tepi, dia maki. Tetapi Nabi hanya berdiam. Perbuatan ini dilihat oleh seorang hamba kepada Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni seorang yang Quraisy, orang Quraisy yang tidak masuk Islam. Tapi orang ni dikenali seorang yang baik. Orang ni dikenali dengan seorang yang baik, tapi dia matilah, dia dah tak ada. Tetapi yang melihat dia memang baik, dikenali oleh Quraisy seorang yang baik, Abdullah bin Jud'an ni. Dan Abdullah bin Jud'an ni juga ada seorang hamba dia ni baik juga, orang yang baik juga. Dan dia melihat perbuatan Abu Jahal ini perlakukan kepada Nabi, dia tak sampai hati. Dia nampak benda yang diperlakukan oleh Nabi. Satu ketika Hamzah balik berburu dengan berkuda, dia terus cari Hamzah. Dia kata, Hamzah, waris kau ataupun anak saudara kau dia perlakukan begini dan begitu. Hamzah tidak Islam, tuan-tuan. Hamzah masih belum Islam. Kalau cerita pasal Islam ni, bulan lepas pun ada sebut tentang, kita sebut tentang amalan yang orang yang tidak beriman ni dia anggap sia-sia kan. Nanti kita nak sebut, kena sebut juga apa agama ayah Nabi kan. Saya bincang Ustaz Khuzairi bulan lepas. Ayah ibu Nabi, datuk Nabi agama itu panjang lah, nanti saya tak masuk situ. Jadi tuan-tuan, bila dia masuk, dia sahaja pintu gerbang Mekah, dia kata anak saudara kau diperlakukan begini dan begitu. Apa yang dia buat? Dia terus menuju mencari Abu Jahal. Dia tak Islam. Tak semena-mena dia terus gara-gara itu terus mencari Abu Jahal, yang Abu Jahal duduk dalam satu kumpulan yang besar dengan ada dia ni tokoh Abu Jahal bersama kumpulan-kumpulan yang lain orang Mekah Quraisy yang dia datang turun daripada kuda. Apa dia buat? Dia ambil busur panah dia lipasnya Abu Jahal. Dan Abu Jahal luka, berdarah, jatuh. Dan Abu Jahal ketika itu tuan-tuan, ada sebahagian kaum daripada Abu Jahal bangun bangkit nak membalas kembali Hamzah. Dan ada kaum daripada Bani Makhzum, ada juga daripada Bani Hashim bangun mentahankan Hamzah. Tiba-tiba Hamzah ni tuan-tuan, dia ada hubungan baik dengan Abu Jahal sebenarnya. Dia tak ada gaduh apa-apa. Tapi ketika itu bila dia mendengar perbuatan dia lakukan kepada anak saudara dia turun daripada kuda, dia pukul Abu Jahal. Cerita ni ada orang Arab buat tuan-tuan, lakonkan balik. Saya bila saya baca sirah, saya tengok balik orang Arab buat, macam ni lah keadaan ni. Berdarah Abu Jahal, maka Abu Jahal dia berkata kepada Abu Jahal, kenapa kamu buat begini kepada anak saudaraku?
Dia kata, wahai Abu Umarah, aku mencela anak saudaramu. Maka ketika itu Abu Jahal dia memperakui apa yang dia buat kepada anak saudaranya, dan dia mengatakan, tahu tak apa anak saudara kamu buat? Dia telah mencela agama nenek moyang kita, kan? Datuk nenek moyang kita, dia dah telah mencela orang yang menyembah berhala, Uzza, Lata dan sebagainya, Ubal. Tapi Hamzah cakap apa? Adakah disebabkan itu kamu ingin memukul ataupun membuat sesuatu benda yang buruk kepada anak buah aku, sedangkan aku sendiri telah beriman dengan Muhammad? Sebenarnya dia tak beriman ni. Aku sendiri telah beriman dengan Muhammad. Maka Abu Marah orang Quraisy pun kekal di situ, dan Hamzah balik beredar pulang. Dia balik kat rumah, tuan-tuan, dia terfikir, dia termenung. Betul ke aku cakap ni? Dia tak semena-mena bercakap aku beriman dengan Muhammad. Kami campakkan cahaya dalam hati. Sebab tu dalam hadis disebut kami, Allah merenjiskan cahaya kepada orang. Ini kait dengan Hamzah. Dia balik, dia termenung. Aku tak beriman. Aku tak pernah lagi mengaku beriman dengan Muhammad. Dan dia dah berkata depan orang Quraisy dia beriman. Adakah betul dia beriman? Akhirnya dia berdoa pada Allah Ta'ala. Orang Quraisy dulu walaupun dalam keadaan mensyirikkan Allah, tapi dia juga percaya Allah, kan? Dia sebab tu dia lakukan haji. Kita tengok sebelum hijrah, kan, orang-orang ada juga lakukan haji, tapi haji cara dulu beriman dengan Allah, tetapi dalam masa sama menggunakan patung-patung ini sebagai perantara. Maka akhirnya diberikan hidayah kepada dia. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi dan dia menyaksikan syahadah, dan dia bersaksi bahawa Allah sahaja, tiada Tuhan yang disembah melainkannya, dan dia bersaksi bahawa Nabi itu pesuruh Allah. Ini cerita Hamzah yang balik berburu, yang tak tahu apa-apa. Tapi bila mendengar pengkhabaran tentang Nabi ini diperlakukan perkara buruk terhadapnya, maka dia balik terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Hamzah ni, tuan-tuan, saya nak cerita juga sikit lah. Saya tak tahulah tuan-tuan, mungkin kita kira refresh balik lah tuan-tuan. Mungkin dah maklum cerita ni, kan. Dia mati bila, tuan-tuan, Hamzah? Dia mati bila? Sayyidina Hamzah mati bila? Perang Uhud. Perang Uhud. Hamzah ni, bila sahaja tuan-tuan kita tahu Hamzah ni seorang yang berani. Sebab kita tahu kerja dia berburu, dan buru ni antara buruan singa. Wallahualam dulu singa dimakan ke hanya diambil bulu saja, Wallahualam. Dan dulu pun mana ada syariat lagi, kan. Orang Arab dulu semua dia makan bangkai, boleh makan, kan. Maka dia berani, seorang yang berani, sehinggalah walaupun Nabi pernah di pulau tahun ke-7 Hijrah, Nabi di pulau selama 3 tahun, Hamzah dan ada beberapa sahabat lain juga yang kalangan yang kuat, tapi Nabi kata bersabar wahai Hamzah, kita hidup cara begini, bersabar. Dia boleh lawan. Hamzah dia berani. Dan Hamzah ini, tuan-tuan, dia selepas saja hijrah, dia terlibat dengan perang Badar. Dan perang Badar ini dia telah membunuh siapa? Ta'imah ibn Adi. Ta'imah ibn Adi ini ialah bapa saudara kepada Jubair ibn Mut'im. Okey. Jadi dia membunuh orang-orang ini, antara yang juga ayah kepada Hindun. Hindun ni lepas tu dia masuk Islam, kan. Dia telah membunuh dalam perang Badar orang ini. Maka semasa perang Uhud tahun yang berikutnya, tahun ke-3 Hijrah, ada dia panggil tawaran oleh Hindun, ada juga tawaran juga oleh siapa? Jubair ibn Mut'im ini, untuk sesiapa kalau dapat membunuh Hamzah, dia akan beri sekian-sekian emas
sekian-sekian ganjaran kerana mereka telah membunuh bapa saudara aku ataupun ayah. Maka siapa yang sahut cabaran ini ialah salah seorang hamba yang bernama, hamba ini milik siapa tadi? Milik Jubair Ibn Mut'im ini yang bernama Al-Wahsy. Al-Wahsy ini seorang yang berkulit hitam, yang badannya tinggi macam gergasi besar, hitam, kuat. Dan kemahiran Al-Wahsy ini, Al-Wahsy Ibn Harb. Tuan-tuan rugi, tuan-tuan tak catat, tuan-tuan. Saya buat nota, tuan-tuan buat ni. Kalau datang ni, kalau boleh tuan-tuan bawa lah apa-apa catatan. Nanti balik lupa maklumat ni. Kadang-kadang ada 2-3 rujukan tu kita bawa kan, kita kumpul jadi satu, kita kompres. Tuan-tuan hanya catat ambil maklumat penting. Rugi apa-apa pun pengajian. Buat usah-usah punya pengajian ke, Ustaz Huzairi punya pengajian, catat. Fiqh haji lagi banyak benda yang nak catat tentang fiqh amalan harian. Ini fakta-fakta ni, dia sirah ni lagi banyak. Nama orang, tempat, waktu, umur, figure-figure ni. Ibu-ibu ni saya nampak ada catat. Saya dan kelas saya, kalau murid-murid ni saya garang sikit tuan-tuan. Saya memang kalau budak main telefon memang saya cukup marah betul kelas. Baik, tak apa, ni selingan je. Wahsy ni tu kan, kelebihan dia membaling lembing atau membaling tombak. Dikatakan dalam riwayat kata Wahsy ni kelebihan, walaupun satu lubang yang digoyangkan begitu, dia boleh baling tepat melalui lubang. Hebat tak hebat dia membaling lembing atau tombak. Dan dia telah diberi tawaran ataupun kata telah diberikan satu dipanggil janji, kalau kata kamu dapat membunuh Hamzah, aku bebaskan kamu, aku merdekakan kamu. Dia nak merdeka, dia tak nak jadi hamba. Dalam peperangan Uhud tuan-tuan, Hamzah ini tuan-tuan, Hamzah umur beza dengan Nabi 2 tahun. Nabi, ketika Nabi umur 40, dia 42. Lepas tu berlalu tambah 13. Nabi umur 50 berapa? 50 tambah 13 selesai di Mekah, Nabi masuk tahun Madinah, Nabi umur 54. Tahun 1 Hijrah, Nabi 54, Hamzah 56. Perang Uhud berlaku tahun ketiga Hijrah. Nabi berapa umur? 56, Hamzah 58. Beza 2 tahun saja dengan Nabi. Dalam peperangan Uhud, Hamzah telah membunuh 31 orang Quraisy. Steady tak steady? Umur berapa? 58. Saya pernah dulu saya tak ingat di sini atau di mana, saya pernah cerita tentang orang tulis hari ni Mike Tyson turun padang balik bertinju itu hari kan. Orang berkata kenapa tua-tua lagi, 50 lebih umur, Nabi 50 lebih berang tuan jadi panglima. Hamzah boleh bunuh 31 orang. Kita level kita, otak kita 50 pencen berehat. Saya pernah bawa lah benda ni, isu-isu berbincangan, tapi benda tu dah lama. Saya tengok, saya suka sebut pada konteks-konteks semasa lah, tapi tak apa. Tapi Hamzah 58 tahun dia berperang perang Uhud, membunuh 31 orang. Yang mana ketika itu tuan-tuan, Wahsy tadi yang ditugaskan hanya mematikan Hamzah. Dia tak ada tujuan lain datang perang Uhud, dia nak bunuh Hamzah. Dia tak dan dalam riwayat ni tuan cerita ni, siapa cerita? Wahsy cerita selepas dia masuk Islam. Wahsy ni selepas tu dia masuk Islam, pembunuh Hamzah. Dia cerita kepada Nabi. Panjang cerita dia tuan, ni saya nak ringkaskan juga supaya kita dapat sikit info tentang Hamzah. Kita kait dengan ayat ni, kita tak sempat nak huraian habis lah. Maka Wahsy ini ketika itu dia mencari Hamzah dalam perang Uhud. Perang dulu tuan-tuan, dia dalam perang yang berkecamuk, lalu dekat tempat yang lapang Uhud, berdebunya tak. Sebab tu dalam peperangan dulu kita tahu ada yang terbunuh rakan sendiri, tak tahu. Dan pakaian pula, pakaian bertutup semua, baju besi. Pernah Hamzah dia ada 2 bulu. Ada pernah dia tanya Umayyah bin Khalaf, dia tanya siapa dalam peperangan ni pakai baju besi yang ada 2 bulu burung.
Maka Abdullah bin Mas'ud itu kata tu Hamzah. Kan? Sebab tu tahu cara ciri-ciri peperangan pakaian Hamzah, dia ada penampilan begitu. Dan Nabi dia berperang, di sisi Nabi dia memegang 2 pedang. Kita tak tahulah pedang ni berat macam mana. Dia pegang 2 pedang di sisi Nabi, dia menjaga Nabi. Dan Hamzah ini tuan-tuan, dia telah membunuh 31 orang musuh. Ketika itu orang yang terakhir dia menghadapi itu ialah nama Sibak ibn Abdul Uzza. Sibak ibn Abdul Uzza ini dia kata dalam Wahsy, dia kata aku nak menerjah pada Hamzah. Dia kata tiba-tiba ada seorang Quraisy datang depan berhadapan dengan Sibak ibn Abdul Uzza ini. Maka Hamzah kata, wahai anak kepada pemotong daging perempuan. Apa maksud dia? Wahai anak perempuan kepada pemotong daging perempuan. Dalam peperangan tuan-tuan, ini satu kecaman untuk jatuhkan moral. Peperangan Hamzah berhadapan dengan seorang lelaki yang mak dia mudim, tukang sunat orang perempuan. Dia macam nak merendahkan moral. Dalam peperangan ini hilang tuan-tuan. Maka orang ini telah menerjah depan Hamzah dan berlawan, dan Hamzah menang. Dan Hamzah menang, membunuh orang itu. Dan ketika itu Wahsy dia melihat Hamzah ada riwayat kata dia tergelincir, ada kata baju besinya terselak sebelah bawah, maka dia pun membaling tombak. Maka Wahsy mengatakan, tombak aku telah menerjah perut Hamzah dan terburailah usus dan perutnya. Wahsy cerita. Terburai antara 2 kakinya. Kemudian dia kata Hamzah ni tuan-tuan bukan orang kaling-kaling. Walaupun dah tercocok yang tombak di perut dia terus kejar lagi Wahsy, tapi dia dah tak larat, dia mati. Sebab tu barulah dia tumbang, dia meninggal dunia. Wahsy ni tuan-tuan selesai perang, dia pergi kat jasad Hamzah, dia nak ambil tombak balik. Dia balik. Tapi tombak itu tuan-tuan dicerita dalam sirah, tombak itu yang sama membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Cerita sedih tuan, cerita ni memang sedih. Sebab dia pernah membunuh orang yang Nabi cinta. Maka selepas tu tuan-tuan, bila Hamzah ini selesai saya perang Uhud ni kita tahu Islam pada mulanya menang, akhirnya kalah disebabkan ketidakpatuhan sebahagian pemanah yang di Bukit Uhud tu turun mengejar ghanimah. Sebab tu dalam ayat surah Al-Imran kan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, Allah Taala beri teguran kepada orang Islam, ada kala kita menang, ada kala kita berkalah. Itu beri satu suntikan semangat pada umat Islam supaya inilah fitrah Allah Taala berikan, ataupun ujian Allah Taala berikan. In yamsaskun qarhun kan dalam ayat Quran. Baik, maka matinya Hamzah pada perang Uhud itu, selesai saja orang pulang, lebih kurang ada 70 orang mati perang Uhud. Dan kita tahu perang Uhud ni dia ada orang-orang yang memang dia berdendam apabila tokoh-tokoh ataupun waris-waris yang mati dalam perang Badar. Dikatakan Hindun pergi dia pergi ke jasad Hamzah ini, dia membelah dada Hamzah dan mengeluarkan hatinya. Maka Hindun pun tak tertelan hati tersebut, dia meluahkan balik. Ada riwayat katakan lebih teruk daripada itu, matanya dicongkel dan sebagainya. Orang Islam selepas orang tu mati, Islam Nabi memberi adab-adab dalam peperangan. Orang dah mati jangan buat lagi. Sebab dia seperti orang yang mati ni tuan, sakitnya sama seperti hidup. Kalau kita pukul ni sama seperti pukul masih hidup. Mati-matilah, tapi tak boleh khianat kepada mayat. Maka diperlakukan gitu oleh Hindun. Maka selepas itu selesai semua, Nabi mengumpulkan syuhada Uhud. Kumpul, Nabi melihat jasad Hamzah, Nabi menangis. Nabi menangis. Maka Hamzah diperlakukan begitu. Maka adiknya tuan-tuan, ataupun dikata saudara perempuannya bernama Safiyah ibn Abdul Muttalib ini juga figure besar, iaitu ibu saudara Nabi yang juga masuk Islam. Ibu saudara Nabi ada yang masuk Islam.
Bapa saudara Nabi 2 orang je. Abbas dengan siapa masuk Islam? 2 tak masuk Islam, Abu Lahab, Hamzah. Abbas dengan Hamzah. Lelaki 2 orang lagi tak masuk Islam. Abu Lahab dengan Abu Jahal lain, individu yang lain. Dia ialah Amr bin Hisham, Abu Jahal ni. Sebab tu 2 Umar. Umar ni masuk Islam 3 hari lepas Hamzah masuk Islam. Itu cerita lain lagi, lambat lagi cerita. Maka Safiyah ni ialah adik perempuan kepada Hamzah, ingin pergi lihat jasad Hamzah. Nabi kata, wahai Zubair, larang mak kau pergi. Zubair ini sepupu Nabi. Zubair ini juga seorang yang hebat dalam peperangan. Zubair seorang figure besar dalam sejarah Islam, juga dalam peperangannya hebat. Maka halang mak kamu, dia tak bagi supaya Safiyah melihat keadaan abang dia begitu. Larang mak kamu pergi. Nabi sedih. Dan juga Nabi ada juga sepupu yang Nabi juga ada bapa saudara yang sepupu Nabi juga yang meninggal. Maka Nabi kebumikan sekali, dan dikatakan Nabi bertakbir 70 kali ke atas jasad Hamzah. Ada yang mengatakan Nabi sembahyang kepada dia panggil apa, jasad syuhada ini sebanyak 70 kali. Datang satu Nabi sembahyang. Datang Hamzah, Nabi tinggal yang terakhir. Nabi tinggal yang terakhir, mendapat takbir sebanyak 70 kali. Yang dia orang yang terakhir yang dikebumikan. Maka tuan-tuan, Nabi melihat jasad Hamzah, Nabi sedih. Disebut dalam Rahiqul Maktum, Hamzah ini tuan-tuan, walaupun hebat orangnya, tetapi jasadnya tidak cukup kain untuk ditutupi. Ditutup kepala, nampak kaki. Ditutup kaki, nampak kepala. Akhirnya ditutup kepala dengan kain, maka kakinya diletak dengan daun-daun saja. Itu lengkap tuan-tuan, syuhada. Kan? Nabi ada marah, maka sebab Nabi ada rasa macam geram dan marah sedikit dengan perbuatan Quraisy ketika itu. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang ayat berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa in sabartum lahu khairul wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Sekiranya kamu nak balas kejahatan mereka, balaslah dengan sama kejahatan yang mereka lakukan pada kamu. Sekiranya kamu bersabar, ini lebih baik daripada untuk orang-orang yang bersabar. Maka Hamzah diperlakukan begitu. Dan saya nak ceritakan juga yang mana Hamzah ini tuan-tuan, Nabi melihatnya dalam syurga bersama dengan Ja'far bin Abi Talib. Dan Nabi disebut dalam hadis, aku bermimpi malam tadi aku melihat Ja'far berterbangan bersama para malaikat. Ja'far ni masa peperangan Mu'tah, lambat lagi. Tapi dalam riwayat ni kemudianlah, maksudnya Nabi nampak Ja'far juga syahid, tangan dia terpotong. Nabi nampak dia dalam syurga bersama para malaikat terbang. Dan aku nampak Hamzah berbaring di atas katil dalam syurga, bapa saudaranya. Nabi sedih tuan-tuan, bapa saudara dia yang pertahankan dia juga akhirnya mati diperlakukan begitu. Siapa yang cerita ni? Wahsy yang bunuh Hamzah. Sebab tu Wahsy ni pernah satu ketika dia Fathul Makkah, orang Islam berduyun-duyun masuk Mekah, termasuklah isteri kepada Wahsy ni datang. Dia tanya, wahai Nabi, kalaulah ada orang buat dosa begini, adakah dia ampun? Nabi kata, dia ampun. Lepas tu dia balik cerita ke suami dia, jomlah masuk Islam, Wahsy ni. Dia kata, Nabi kata diampunkan dosa, tapi aku telah bunuh bapa saudara dia. Aku takut Nabi tak terima aku. Dia patah balik jumpa Nabi, kalaulah orang dia buat dosa begini-begini, dia ampun ke tidak? Ampun. Akhirnya Wahsy datang bertemu dengan Nabi, dia mengisytiharkan pengislaman. Tapi dicerita oleh Nabi. Tetapi Nabi apabila dia masuk Islam, dia cerita tentang keadaan dia membunuh Nabi itu. Nabi sebab itu dia kata, Wahsy, jangan lagi berlega-lega di depan aku. Nabi ada sikit sedih. Dia taklah tengok. Kalau dia tengok orang ni,
Dia teringat pak saudara dia. Dia bukan benci, tapi Nabi ni sedikit dia rasa macam adik-beradik tuan-tuan. Kita ni kalau orang pernah buat tu, dia tak dendam, tapi dia rasa macam ada sedikit macam terkilan. Tapi Wahsy ni ada satu sifat, dia kata aku telah lepas tu memang dia kata jangan berlega-lega. Memang dia tak berlega-lega dalam Nabi tak nampak dia. Dia tak nak Nabi nampak dia. Dan memang Wahsy ketika itu selepas saja Nabi wafat, dalam zaman Abdullah maafkan saya, zaman Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memerintah ketika itu, dia menjadi salah seorang tentera Abu Bakar yang berperang menentang Musailamah Al-Kadzdzab. Dan dia sangat-sangat bercita-cita, dia kata kalaulah dulu aku pernah membunuh orang yang Nabi sayang, hari ini aku akan membunuh orang yang Nabi benci. Siapa? Orang yang mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Dan dia berjaya melakukan hal tersebut. Ini tuan-tuan yang cerita berkenaan dengan seorang Hamzah, seorang individu yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang yang telah berjasa dalam Islam, yang mana Allah Taala berikan dia hidayah yang dahulunya dia tidak beriman, selepas itu dia beriman, dia berikan cahaya dalam dirinya. Sikit lagi tuan-tuan sebelum kita tamat tu, saya tak ada masalah nak ambil lewat. Saya kata tuan-tuan saja mungkin tak ada ketetapan yang lain mengejar masa dan sebagainya. Sebab tu ada satu riwayat tuan-tuan disebut dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'd. Disebut ketika mana zaman Muawiyah, dia kalau tak silap saya, dia menjadi gubernur ketika itu. Dia meminta pekerja dia ataupun dia punya rakyat dia untuk mengalihkan mata air yang perlu melalui Uhud. Adalah jasad-jasad yang ditanam di situ, syuhada Uhud, ditanam di situ. Maka apa yang dibuat, ijtihad ketika itu Muawiyah minta pindahkan. Dia kata pindahkan jenazah-jenazah ni. Jenazah-jenazah ni pindah. Ni zaman bila tuan-tuan? Ni zaman dah jauh dengan Nabi, dan jauh Abu Bakar pun dah meninggal. Ketika itu dia pindahkan, maka masa mencangkul tanah itu terkenalah kaki Hamzah, dan orang lain juga dipindahkan. Terkena jari Hamzah, dan jari Hamzah ketika itu mengalir darahnya seperti orang yang masih hidup. Sebab tu ayat Quran tu kena wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan kamu merasakan orang yang meninggal mati di jalan Allah itu mati amwat, bal ahya'un inda Allah. Dan bahkan mereka ini hidup di sisi Allah Ta'ala. Darah mengalir seperti orang hidup. Saya untuk hari ini kita banyak cerita tentang Hamzah saja. Saya cukuplah untuk kita tahu ini yang penulis meletakkan sini tajuk zombie. Orang yang zombie ni macam orang yang jasad yang hidup, tapi tak hidup, mati kan. Itu orang sekarang punya istilah. Ini ayat ni berkait dengan seorang sahabat Nabi yang kita sebut tadi, Hamzah. Ada riwayat juga kata Umar. Sebab tuan-tuan, Hamzah ni selepas saja dia masuk Islam, Quraisy sangat tergugat sebenarnya. Quraisy sangat tergugat bila lepas masuk Hamzah. Sebab Hamzah ni bila dia masuk Islam, 3 hari dia kata riwayat sebab tu Umar masuk Islam. Lagi goyang Quraisy ketika itu. Figure besar dalam Quraisy masuk Islam, ikut Nabi. Sebab tu 2 saja antara yang disebut dalam kitab sirah yang berani isytiharkan penghijrahan dia. Siapa nak halang aku, sila. Halang aku nak hijrah. Siapa berani? Halang Umar. Di isytihar dia ni. Nabi dengan ada sebahagian sahabat dia sembunyi. Nabi bukan tak berani tuan-tuan, tapi Nabi disuruh begitu. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang ada yang sebagainya yang lemah. Yang ni yang kuat. Maka Hamzah juga isytihar penghijrahan. Tak ada orang berani halang. Siapa nak halang, siapa nak jadi janda atau balu, anak-anak dia jadi yatim, halang aku sekarang. Hamzah antara yang berani mengisytiharkan penghijrahan. Maka dia mati perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ayat ni tuan kita sambung nanti bulan hadapanlah, berkenaan dengan ayat bagaimana Allah Ta'ala ceritakan orang yang di sisinya mati, kemudian diberikan cahaya iman,
seolah-olah dia tu hidup. Ayat ni dikaitkan dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Kalau ada cucu ke, ada baru dapat cucu, berilah nama Hamzah. Dapat anak baru ke, berilah nama Hamzah. Tak ada nama-nama yang baik-baik tuan-tuan, melainkan nama sahabat Nabi. Ikutlah yang mana yang kita nak ikut, orang-orang yang sabiqunal awwalun, kan? Orang yang terdahulu telah berjuang banyak dalam agama kita. Tak payahlah pilih dalam agama pilih nama-nama yang susah-susah, yang nak fikir kita ambil dalam 2 bulan nak fikir nama. Tak payah. Cari kitab sirah, ambil nama. Jangan salah pula namakan nama bunyi nama sedap, rupanya itu kafir Quraisy, susah juga. Penentang Nabi, tak boleh juga. Tapi tengok betul-betul, pilih nama-nama yang baik tersebut. Hamzah antara seorang nama yang baru untuk kita ikut tiru. Mudah-mudahan kita tafaul dengan nama tersebut, anak kita pun berani hebat mempertahankan agama kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami perkara yang hak, perkara yang benar itu kami melihatnya, kami sedar ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk kami mengikutnya. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami perkara yang batil, kami melihatnya, kami sedar mengenainya, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangan itu juga daripada Allah diletakkan pada diri saya sebagai seorang hamba, makhluk yang lemah. Saya mohon ampun, mohon maaf atas kekurangan tersebut. Maka insya-Allah ada umur, ada rezeki kita bertemu lagi pada siri akan datang. Maka kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.